Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Orang Ramai Seri Damai di Kuantan diarah dikosongkan selepas kawasan sekitar turut dinaiki banjir, memaksa 150 mangsa yang berlindung di situ dipindah ke lokasi lain. Semua mangsa dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan SK Jaya Gading dengan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pahang berkata proses pemindahan itu bermula jam 11 malam pada 16 Disember. Semua mangsa diangkut menggunakan lori milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dengan proses pemindahan selesai sebelum jam 12.30 malam. PPS Dewan Orang Ramai Seri Damai dibuka sejak jam 6.45 pagi pada 16 Disember dan menempatkan penduduk sekitar Kampung Seri Damai. Sementara itu, penduduk Kampung Seri Damai Nurul Fatih Nabilah Abdullah, 24 tahun berkata, kira-kira jam 8 malam semalam, mereka dimaklumkan terpaksa dipindahkan ke PPS lain atas faktor keselamatan. Kena pindah segeralah, takut nanti kalau dah naik air takut mengarung air pagi-pagi. Sebab sini pun dah sana jalan keluar masuk dah tutup benda semua. Seorang lagi mangsa, Fazli Maknur, 65 tahun berkata, kawasan Kampung Seri Damai adalah lokasi sering dilanda banjir kerana terletak berhampiran Sungai Belat. Yelah, kawasan ni memang selalu banjir. Memang tiap-tiap tahun lah kawasan ni. Kawasan banjir. Hingga jam 8 pagi, seramai 2,028 mangsa membabitkan 627 keluarga di dua daerah di Pahang dipindahkan ke 16 PPS di negeri itu.